Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung topik kita iaitu absorption costing dengan marginal costing, tapi pada kali ini kita beri fokus kepada apabila soalan bertanyakan tentang pengiraan marginal dengan absorption costing dengan menggunakan normal costing. Okay. Normal costing berlaku apabila kita menggunakan applied overhead di mana terdapat jangkaan-jangkaan manufacturing overhead di dalam soalan. Okay. Jadi kita gunakan soalan ini iaitu dari syarikat Kayaris dan kita akan cuba jawab soalan yang pertama iaitu mengira kos produk seunit untuk kedua-dua absorption costing dan marginal costing. Kita akan mulakan dengan memasukkan nilai-nilai direct material, direct labor, variable cost, variable manufacturing overhead, fixed manufacturing overhead. Okay. Kemudian kita akan total sekejap lagi. Kita ambil satu-satu. Dalam kes ni direct material ada kedua-dua absorption dan marginal. Kedua direct labor ada kedua-dua untuk absorption dan marginal. Ketiga variable manufacturing overhead ada kedua-dua untuk absorption dan marginal. Okey. Untuk fixed manufacturing overhead kita ada pengiraan khas iaitu sebenarnya kita mengira untuk fixed manufacturing overhead ini adalah yang kita panggil apa itu predetermined overhead rate. POR. Okey, familiar dengan POR. Kalau kita dah belajar pengiraan applied overhead, kita dah tahu POR itu macam mana. Formula POR adalah budgeted manufacturing overhead bahagi budgeted activity. Dalam kes topik absorption costing dan marginal costing, aktiviti kita adalah production unit. Okey, kita akan gunakan soalan ini dan ambil kira dalam kes ni, ambil maklumat budgeted fixed overhead tu dan bahagi dengan production unit production. Dalam kes ni 35,000. Jadi kita dah dapat 80 sen. Okey, untuk nilai ini kita terus masukkan ke dalam kos seunit bahagian fixed manufacturing overhead. Marginal tak ada macam biasa dan kita jumlahkan produk kos per unit. Untuk absorption dapat RM4.3 dan untuk marginal dapat RM3.90. Okey. Habis. Jadi kita akan sambung soalan seterusnya. Tapi saya nak terangkan satu perkara tentang untuk menjawab soalan seterusnya kita perlu faham satu konsep di mana kamu bayangkan satu timeline production. Okey. Pada mulanya, pada semasa permulaan production, pada permulaan awal tempoh kita belum mula production, kita sudah ada nilai budgeted manufacturing overhead. Budgeted manufacturing overhead ni datangnya daripada anggaran-anggaran kita. Dengan kebiasaan kita dah agak, setiap tahun kita punya manufacturing overhead jangkaan kita sekian jumlahnya. Okey. Daripada nilai budgeted, kita akan dapatkan nilai POR. Kita kira. Okey, jadi POR ni kan maksudnya predetermined. Ia ditentukan lebih awal. Jadi sebelum mula production, kita sudah ada nilai POR. Okey, kita pun buat production. Dah siap production, kita pun nak kira cost produk. Semasa kita nak kira cost produk, kita akan menggunakan, disebabkan ini normal costing, kita akan menggunakan applied manufacturing overhead. Dan cara kita kira applied manufacturing overhead, kita akan gunakan POR yang kita kira lebih awal dan kita akan darab dengan actual activity di dalam soalan. Dalam kes topik ini, actual activity kita adalah jumlah pengeluaran sebenar. Okey, dah habis. Dah siap apa semua, kita pun kiralah cost production unit. Bila kita kira cost production unit, lepas tu kita pun dah tak sabar, kita pun jual lah kan. Jual. Okey, pada hujung tempoh, pada satu certain tempoh, kita akan dapat nilai pada satu tarikh yang tertentu. Kita akan dapat nilai sebenar manufacturing overhead kemudian hari. Dan nilai sebenar pengiraan manufacturing overhead ni biasanya entahlah, kadang-kadang sama kadang tak. Tapi secara realistiknya tidak sama sebab budgeted, applied dan sebagainya itu semua kita jangkakan. Katalah ada nombor baru, lain nombornya. Jadi bila nombor dia lain, dah berbeza dengan apa yang kita dah kira. Jadi dalam kes ni akan timbul satu keadaan di mana kita panggil over applied atau under applied manufacturing overhead. Okey. Untuk kes over applied dengan under applied ni, kita kena buat adjustment dan untuk tujuan pembentangan statement, pembentangan penyata. Okey, jadi yang ni the whole proses ni kamu kena faham dulu. Kenapa kita perlu kira over applied, under applied. Okey. Alright, sekarang kita concentrate dulu apa itu maksud under applied overhead.
Under applied overhead adalah apabila yang kita apply itu lebih rendah daripada yang sebenar. Contoh kita apply 10, yang sebenar 20. Contoh. Okey. Kalau over pula terbaliklah. Kalau kita lebih besar daripada apa yang sebenar terjadi. Kalau kita apply 20 tapi yang sebenar 10. Contoh. Okey. Jadi untuk pengiraan under applied dengan over applied, kita kena kira. Dalam kes ni kita akan kira. Okey, kita akan gunakan soalan yang tadi dan kita kira bagaimana nak dapatkan over dengan under. Pertama kita kira applied fixed manufacturing overhead. Lepas tu kita akan bandingkan dengan actual fixed manufacturing overhead. Harus diingat, saya hanya menyebut tentang fixed manufacturing overhead dan tidak menyebut variable. Kerana dalam kes ni, yang ada budgeted hanyalah fixed. Okey? Jadi, kita lihat balik maklumat soalan tadi. Kita ada maklumat yang tersedia tadi. Dan kita nak kira applied fixed manufacturing overhead. Seperti mana pelajar ingat, formulanya adalah POR darab actual activity. Dalam kes ni, POR tadi kita dah kira, iaitu 40 sen dan actual activity kita 36,000. Okey, sekarang kita dapat applied 14,400. Jadi kita pindahkan nilai itu dalam calculation dan kita ambil dan bandingkan dengan actual fixed manufacturing. Dalam soalan dah diberi, kita just letak dan kita carikan perbezaan. Okey. Perbezaannya adalah 2,400. Kalau diperhatikan, dia lebih besar daripada actual. Jadi bila dia lebih besar, kesnya adalah over applied. Okey. Dalam kes lain, dalam soalan lain nanti, kalau pelajar-pelajar sekalian terjumpa nilainya negatif, bermakna kesnya terjadi under applied. Okey. Kita sekarang simpan dulu maklumat yang under applied apa semua tu tadi dan kita perhatikan, kita nak jawab soalan yang B untuk sediakan statement. Okey. Dan untuk sediakan statement, kita simpan tepi maklumat tadi dan saya sudah tambah over applied di sebelah kiri. Perhatikan di bawah sekali tu. Okey, kita akan sediakan statement macam biasa. Kita akan mulakan dengan sale dan sale adalah selling price darab selling unit lah. Dalam kes ni kita dapat 180,000. Lepas tu kita tolak cost of goods sold. Beginning tak ada. Cost of goods manufactured adalah kita ambil cost per unit absorption darabkan dengan production unit. Jadi dapat situ nilai. Okey, kemudian kita akan dapatkan cost of goods available for sale. Lepas tu tolak ending. Ending juga kita ambil nilai cost per unit untuk absorption dan darab dengan ending unit. Okey, untuk ending unit maaf. Untuk ending unit kita tolak dan kita dapatkan cost of goods sold. Okey, alright. Sekarang untuk cost of goods sold ni, kita dalam kes normal costing, kita akan adjust dengan over applied. Kalau kita terlebih charge, kalau kita over apply, kita akan tolak balik 2004. Sebab seperti kita seakan-akan sebelum tu, kita dah terlebih charge. Jadi kita nak betulkan keadaan, kita tolak balik. Itu idea dia. Okey, jadi kita tolak dan kita akan dapat nama dia adjusted cost of goods sold. Ni dia. So, bukan cost of goods sold lah. Kita dapat adjusted cost of goods sold. Jadi, kita nak kira gross profit. Kita tolak sale, tolak tu dapatlah gross profit. Okey. Untuk gross profit ni, lepas tu kita tambahlah, kita tolaklah macam biasa. Variable selling expenses tu dalam kes ni dia dah bagi penuh, tak payah darab. Lepas tu kita tolak fixed selling. Pun terus saja dan kita jumlahkan. Dapatlah nilai net profit. Okey, dalam kes ni kita dapat 41,600. Okey, ini untuk absorption. Sekarang kita buat untuk marginal. Untuk marginal, untuk sale dia copy je. Dan kita ingatkan balik semula. Marginal kita tolak variable saja. Cost of goods sold dengan kita ambil nilai marginal RM3.90 darab dengan production. Okey, kita dapat cost of goods available for sale. Lepas tu tolak ending. Ending juga darabkan dengan cost per unit RM3.9. Darabkan dengan unit ending. Dan kita akan dapat variable cost of goods sold. Dan kita akan tambahkan dengan variable selling administrative. Dapat 8,002 tu memang dah ada. Okey, kita dapat variable cost punya jumlah dan kita akan tolakkan dengan sale. Dapatlah contribution, margin. Seterusnya kita tolak dengan fixed cost. Fixed cost ambil terus daripada soalan 12,000 tu. Okey, dan lepas tu kita tolak dengan fixed selling pun dah ada terus tu. Nilai di 3,006 tu. Okey, lepas tu kita tolak. Dan akhirnya kita dapat net profit.
Okey, sekarang perhatikan ya. Okey, kita bandingkan. Kita bandingkan dua-dua. Net profit kan tak sama tu. Net profit kita dan perbezaan antara kedua-dua statement tu sekarang yang baru yang kita notice adalah dekat absorption ada over applied dengan under applied kita ada buat adjustment. Tapi dekat marginal tak ada. Alright? Kerana tidak ada perbezaan dekat variable jadi tak efek lah sebab marginal kan cerita pasal variable saja. Okey, itu perbezaan antara kedua-dua statement. Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir iaitu D. Yang ni ada baru ni. Kita nak tengok belum lagi. Kita belum pergi D. C. Kita belum buat reconciliation ya. Okey, perhatikan di situ kita punya untung berbeza dan kita nak buat reconciliation macam biasa. Kita akan mulakan dengan absorption costing punya net profit. Kita akan tambah dengan fixed manufacturing dalam beginning. Dalam kes ni kosong kan, jadi kosong. And then kita tolak fixed manufacturing overhead. Dalam kes ni 40% darab dengan ending unit. Dapat 2004. Jadi tolak. Bila kita tolak, kita dapat 39,200. Nampak macam familiar kan nombor tu. Iaitu nombor tu adalah net profit. Jadi dalam kes kamu bila dah buat exam, bila dah kira jawab semua, bila dah buat reconciliation, bila kamu dapat nombor yang sama, itu tanda-tanyanya jawapan kamu adalah betul lah. Tanda-tandanya jawapannya betul. Okey. Dan kita nak jawab soalan yang terakhir iaitu soalan minta prepare journal entry untuk record adjustment. Sebab dalam kes actual kita tidak ada adjustment. Dalam kes normal kita ada adjustment. So normally soalan akan tanya kamu macam mana nak journal. Okay. Kita buat journal kat situ macam biasa kita ada date, accounts, debit and credit. Lama kita tak journal kan. Sebab semester 2 ni. Inilah dia. Pertama kali kita jumpa journal. Okey. Tarikhnya adalah pada hujung tempoh setiap tahun yang kamu buat statement tu. Okey. Kita akan adjust dekat cost of goods sold. Kerana yang kita betulkan tadi adalah cost of goods sold. Cuma saya tunjukkan kredit dulu sebab saya nak bagi you faham bahawa cost of goods sold yang kita nak buat ni, okey perhatikan yang 2,400 tu. Kita dah overcharge kan pada asalnya. Seperti seakan-akan pada asalnya kita dah salah dan kita dah anggap cost of goods sold tu macam tinggi sangat. Sekarang kita buat adjustment, kita tolak, kita buang. So cost of goods sold apabila berkurang dekat kredit. Sebab cost of goods sold adalah belanja. Ingat kalau boleh kamu punya formula tu, kamu punya akronim tu, kalau belanja berkurang di belah kredit, jadi kita akan kurangkan sebanyak nilai yang kita buat adjustment tadi. Okey? Dan ke mana perginya? Kita buat adjustment dekat manufacturing overhead lah. Kita betulkan baliklah nilai manufacturing overhead kita. Okey? Jadi 2,400 dekat debit. Dalam case over applied, cost of goods sold dekat credit, manufacturing overhead dekat debit. So jadi dalam case under applied, cost of goods sold dekat debit lah. Dan terbaliklah manufacturing overhead dekat credit. Jadi buat recording, explain sedikit dan itu saja kita punya journal. Okey? Jadi ini adalah jawapan penuh untuk case absorption costing dan marginal costing dalam case normal costing. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana mendengar dan menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.